Bila kita makan keledek, kita rasa bertenaga sampai ke petang. Tetapi ramai yang tak tahu pucuk keledek ni banyak khasiatnya. Kalau kita kawan dengan orang lama, banyak ilmu-ilmu herba yang kita dapat. Pucuk keledek mengikut orang lama boleh mengurangkan gula dalam darah kalau kita amalkan. Macam-macam boleh guna. Saya pun kadang-kadang makan mentah juga. Pucuk yang muda-muda tu saya makan mentah. Memang sedap. Kalau tak, nanti kita tak tahu rahsia dia. Pagi ni Pak Anak nak tunjukkan cara resepi orang lama. Mailah. Inilah dia pucuk keledek yang Pak Anak masak. Gunakan rencah ikan basah. Pak Anak gunakan isi ikan untuk dia punya rencah dia. Dan tak tahu garam. Macam biasa, bawang putih, bawang merah, cili, cili, bor sikit kan. Inilah dia. Masak jangan terlampau masak sangat. Kita nak yang macam apa tu, mentah-mentah sikit. Jadi inilah dia pucuk keledek yang penuh khasiat. Orang dia dulu makan pucuk mentah walaupun ada lidas-lidas, tapi katanya untuk mengurangkan gula dalam darah. Tapi memang betul. Bila kita makan tu, kita terasa badan kita macam ada perubahan. Pak Nak memang suka ni. Ni adalah dia pucuk keledek yang Pak Nak masak menggunakan isi ikan mentah, itu ikan siakap. Cubalah, petik, petik. Sebenarnya kalau nak tanam pokok keledek ni memang senang. Ambil je batang dia. Kemudian kita rendam dengan air. Macam-macam jenis ada. Warna ungu, warna putih, warna kuning, warna oren, semua ada. Memang mudah tumbuh, apatah lagi musim hujan. Bila pucuk dia merecup-recup keluar tu, banyak pucuk dia kita boleh petik. Kemudian kita makan sendiri. Hasilnya kita dapat rasa puas hati.